Telefilm Seindah Kifarah telah disiarkan pada 11 Mac 2026, Rabu. Jam 9 malam di saluran TV2. Bagi yang telah terlepas boleh tonton di RTM Klik. Skrip oleh Tommy Loh dan puan lain. Arahan Adun Dago. Terbitan Megadir Media Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Nat Zainal, Syahs Jasleh, Haidar Hasanuddin, Rosnah Johari, Meme Fong. Telefilm ini mengisahkan Aulia yang diuji dengan dugaan setelah perkahwinannya dengan Dani tidak direstui mak mertua. Dani yang terpengaruh dengan ibunya telah menceraikan Aulia. Aulia yang mempunyai anak autism telah pulang ke kampung untuk tinggal bersama emaknya. Tetapi masalah menimpa apabila emaknya meninggal dunia. Masih adakah kebahagiaan untuk Aulia?